Ini ada sedikit sumbangan lah daripada kita, saudara kita daripada Malaysia untuk ibu. Ibu doalah mudah-mudahan kami ini sihat dan kami mendoakan ibu terus sihat dengan anak-anak, insyaAllah. Kita berdoa sama-sama Pak ya. Amin, amin. Bapak doakan kami juga di Amin. sini. Saya juga doakan Bapak supaya Bapak banyak rezeki lagi, Amin. panjang umur, sehat. Sama Pak, ya? juga dengan ibu anak-anak, insyaAllah. Baik. Itu Terima semua, kasih, Pak, ya. Baik. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya bersama dengan Timbalan Presiden Muslim Camp Malaysia Tuan Haji Johari. Ini merupakan lokasi yang keempat Pantai Tinjau di Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana kita menyerahkan 70 pack makanan, termasuk juga barangan keperluan asas yang lain lah. Ada telekong, ada kain sarung dan sebagainya. Termasuk juga beras lah yang merupakan bahan asas utama yang diperlukan oleh penduduk. Sebenarnya kita masuk daripada sini, memang majoriti kawasan di sini terjejas teruk lah akibat daripada banjir besar di bumi Aceh baru-baru ini. Dan kalau kita boleh lihat di persekitaran kawasan ini, masih lagi penduduk menjalankan proses cuci, membuang segala lumpur dan sebagainya. Jadi mereka pun memaklumkan memerlukan bantuan jentera berat lah untuk membantu menyelesaikan masalah tanah yang terlalu, kata apa, banyak lah kan, lebihan tanah yang lumpur-lumpur sebeginilah. Jadi sekali lagi, kami daripada Muslim Camp Malaysia termasuk juga rakan NGO yang lain, melalui misi Bantuan Aceh 3.0, kita mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala sumbangan, termasuk juga kepercayaan lah kepada kami semua untuk kita menyalurkan bantuan ini kepada mereka yang berhak, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslim Camp Malaysia, Bantuan Kemanusiaan Meredasi Sepadan.